3 hari lepas, saya hampir mati lemas di Bali. Saya nak ceritakan pengalaman itu, apa yang berlaku di sana, apa yang menyebabkan saya berada di dalam situasi itu, dan apa yang paling tidak disangka, siapa yang datang selamatkan saya. Saya pergi ke Bali bersama adik saya, Sadiq, Hadi dan beberapa ahli keluarga lain. Kami pergi di situ untuk kerja dan untuk take a little break. Semasa berada di situ, saya berenang di lautan. Saya ni, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, saya ni sangat pandai berenang. I'm very good at swimming. Ataupun itu apa yang saya fikirkan, yang saya ni pandai berenang. Little did I know I was very wrong. Pada permulaannya, saya pergi ke laut dan dengan confidentnya saya cakap kepada Hadi, bro, let's swim in the middle of the ocean. You know, we know how to swim, we know how to do this. And ombak nampak macam okay sahaja. I was very, very stupid. Saya bodoh yang amat kerana saya pergi berenang dan saya pergi makin tengah ke heading towards the middle of the ocean. Tanpa saya sedar, ombak dah tarik saya very deep, very, very close to the middle. And the closer I got to the middle, lagi kuat ombak hentam saya. Time tu, barulah saya sedar, okay, I'm a bit too far away dan saya kena berenang lebih dekat. Or saya kena berenang closer to the beach. Again and again, ombak tu hentam saya sekuat. And I tak tahu mana datang ombak tu. It was so strong. Then I realised I started panicking sebab I dah tak dapat rasa tanah dekat kaki. And mind you, saya ni orang yang sangat tinggi. I'm very tall. So, and I'm quite experienced in swimming. Ataupun itu yang saya fikirlah. Permulaannya, saya tak nak panik. So, apa yang saya buat adalah saya sandarkan badan saya ke belakang dan try to let the ocean push me back to the beach kerana, yelah, ombak kan. Tetapi sebaliknya, dia tarik saya lebih dekat kepada the middle of the ocean. That's when I knew it was getting serious and I shouldn't be playing around. Saya dah mula minum air ombak yang sangat banyak. Air laut. Saya dah mula minum air laut yang sangat banyak in that stage. Kemudian, saya mula jerit, tolong. 3 kali saya jerit. Saya nampak adik saya nampak Hadi berada di situ dan saya jerit minta tolong. I don't think they heard me. I thought I was going to die. I started panicking. Bila kita dah jerit tu, that is something serious already. Nobody heard me. Sadiq didn't hear me. Hadi didn't hear me. My friends didn't hear me. I thought I was going to die. I mengucap on the spot. I was drinking banyak sangat air laut. And I dah lemah sangat-sangat, tak boleh berenang. According to Sadiq, dia cakap dekat Hadi, suruh panggil lifeguard. And at that moment, lifeguard tak ada. Gila, tempat tu mewah yang amat. And by the way, I love Indonesia. Tapi tempat tu yang I pergi berenang ni sangat mewah, sangat best, sangat banyak turis tapi tak ada lifeguard. Okay. Tak apalah, kita move on daripada bab tu ya. Ombak kept on pushing me to the middle of the ocean and I felt so helpless and I dah mula panic and I dah rasa macam I nak mati. I jerit, tak ada orang dengar. Tiba-tiba out of the blue, Sadiq datang, entah mana dia muncul. Dia push I daripada belakang and he tried to bring me to the ocean and the wave was so strong, kaki I dah lembik sangat-sangat, I dah tak boleh berenang. I was so weak. I felt like it was over. But for some reason, dia duduk belakang I dan dia tolak I ke depan sampailah I sampai beach tu and I menangis. I really thought it was the end. I really thought it was the end. Kenapa saya cerita semua benda ini kepada rakan-rakan semua? Satu, bila you menjerit dekat tengah lautan sambil ada ombak yang kuat, nobody will hear you. Tak ada orang akan dengar you. Dan nombor 2, janganlah sesekali fikir yang you dah pandai berenang, yang laut tu is a safe place. It is
extremely dangerous, especially kalau you tak ada pengalaman yang sangat kuat dalam berenang melawan ombak, which I did not. Selamatlah member tu pergi masuk Ironman semua. Macam mana dia boleh datang muncul kat situ, macam mana dia boleh datang selamatkan I remember bila I dah sampai kat pantai tu, I cakap, Sadiq, Allah, kalau you tak datang bro time tu, aku dah mati. Dia cakap kat I, dia dah buat macam ni daripada jauh. I did not see this at all, obviously, sebab dia kecil and I dah jauh sangat ke tengah lautan. Tetapi that was such a scary experience, and I am so grateful that I am still alive. My friends, that was the first time saya ada near-death experience. I hope none of you experience this. And ingatlah, bila you dekat Bali, you dekat mana-mana cuti sekalipun, dan kalau ombak tu nampak kuat, janganlah kasih anak-anak you berenang dekat lautan tu bersendirian. Saya yang tinggi macam galah, saya yang fikir saya pandai berenang, failed miserably and almost died. Bali ended up being the scariest experience of my life, and I do not want to go through that again.